tu kereta BM depan tu. Dulu memang angan je lah nak ada kereta macam tu kan. Tapi yelah, belum ada rezeki. Kereta mahal. Keretanya tak mahal sangat, cuma maintenance. Kalau tak ada duit, jangan berani-berani nak pakai lah. Takut banyak parking daripada berjalan. Dia punya design tak ditelan zaman awal je. Tapi itulah kereta Conti je. Kereta Conti ni kalau poket tak benar tak payahlah. Kalau untuk second car mungkin boleh lah kot. Kalau rosak parking kan. Rosak parking kan. Kalau untuk first car, untuk daily, bisa lah. Makan modal, makan pasing. Kita dekat sikit. Tu BM juga. Asal BM ni lawa je lah. Hazard dia pom-pom-pom. Dapat kereta macam ni tak payah buka radio pun okey kan. Layan bunyi exhaust je. Tu memang dia tak tutup jembi pun. Memang buka jembi. Anak dia tengah layan exhaust. Kerja hari pertama lepas cuti panjang. Ui, dia punya lemau tu, kepala fikir nak berhenti je. Tapi berhenti kan tak berasap apa. Jadi syukur je lah kita ada kerja lagi. Mau seminggu nak habis balik mood untuk buat kerja tu kan. Kita datang kerja hari-hari tu. Saya hari tu aku cuti seminggu lah, lebih kurang seminggu lebih. Lama. Dah macam di sekolah. Tapi bila mula balik kerja, aduh, dia punya liat tu mengalahkan budak-budak. Nak bangun pagi pun susah. Padahal masa cuti elok je, bangun pagi je. Tiba-tiba hari kerja tak boleh nak bangun pagi. Dia punya lemau tu. Dah masuk kerja orang tegur pun rasa nak marah je. Kadang terfikir juga, tak bersyukur aku ni kan. Ada kerja, orang lain susah nak cari kerja. Dekat dengan rumah pula tu. Go. Lebih kurang 15 minit lah nak sampai rumah. Dah lewat sebenarnya. Aku nak hantar anak training lari. Ni kalau ikutkan angin kuat ni. Kita tengok dalam video sekejap lagi kuat ke tak ni. Ni angin kuat. Aku bercakap pun aku kena macam tergiyak sikit. Sampai nak terbatuk lah cakap. Sekejap lagi kita tengok suara ni clear ke tak. Aku tak puas hati lagi sebenarnya. Tapi okey lah. Sebab yelah, jimat banyak kan. Daripada aku keluarkan 300 tu. Ni aku beli cover span je. Video pun tadi alhamdulillah okey. Kita tengok yang ni. Lepas aku modify. Ni aku modify, aku potong sikit dia punya span. Aku harap okey lah. Kalau tak buang lah, kena order lagi lah. Sekarang aku dekat Sendayan. So yang mana belum support video, nanti support lah. Subscribe sikit lah. Support. Come on. Aku tak buat apa pun. Ini macam safety juga. Aku buat daily ride.
pada masa sama safety untuk aku juga. Kira record ni nanti yelah kalau jadi apa-apa kan, at least aku ada video record lah. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya dekat next video. Aku nak sampai rumah dah. Assalamualaikum, bye bye. Jumpa lagi, bye bye.